Orang kata kau kena ada jiwa lah. Kau tak ada jiwa, kau nak buat benda free, memang tak lah. Cabaran dia engkau sebagai orang muda nak keluarkan idea yang kau rasa menarik, tapi bagi dia orang tak menarik lah. Macam yang abang cakap dia kata apa, dulu aku dah buat lah. Ini aku 30 tahun lah KRT. Itu yang lemah. Aduh. Padahal benda tu ikut zaman, ikut orang yang menjalankan kan. Dia dalam hati cuba kau dengar cakap aku ni sikit. Aduh, berasap telinga siul. Jadi saya punya cadangan adalah menambahkan lagi orang muda lah. Kita nak lawan orang yang Yelah, masa tu akak seorang. Minoriti nak lawan majoriti susah. Betul. Kita ajak lagi seorang orang muda. Bawa masuk lagi seorang. Dah ada KRT, kita dah nampak 6,000 kan setahun kan. Lepas tu ada pula yang kata lah kita daftarkan Persatuan Penduduk. Sebab KRT kita tak boleh kutip duit. Tak boleh kutip duit sebab kita dah dapat 6,000 setahun kan. Tapi Persatuan Penduduk boleh. Jadi sebab kita punya taman ni macam orang kata ada jaga. Kita nak bayar jaga. Takkan 6,000 tu kita nak buat bayar jaga tak boleh. Nak buat program 6,000 kau nak buat 12 program. Mana cukup bro? Tak boleh. Kita nak buat program. Kau nak pakai satu program 500? Tak boleh juga. 500 nak print kertas dah habis. Makan lagi berapa kan. Betul. Nak bayar gaji jaga macam mana? Takkan jaga nak jaga free. Betul. Tak boleh lah. Betul Kita juga. nak keselamatan kan. Lepas tu taman kita pula ada sejarah kena rompak masuk rumah orang, kena ikat. Banyak penyamun. Banyak penyamun. Orang suka taman tu. Tak tahu kenapa. Taman tu orang kaya tak? Ramai orang pencen taman tu. Ramai orang pencen. Betul. Dia dah tahu kan. Lepas tu kita pun buka lah Persatuan Penduduk pada tahun 2019. Kita start collect yuran. Satu bulan RM15. Satu rumah, satu bayaran lah. Macam mana nak meyakinkan mereka untuk bayar? Apa ujian dia? Apa ujian dia? Itulah Cabaran tu. Yalah, sebab orang nak dapat duit tapi tak nak keluar duit. Betul. Orang nak selamat tapi tak nak keluar duit. Sebelum kita pergi ke topik tu, aku rasa kita rehat dulu untuk bagi kita punya